أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kursi, kebana kursi, tempat dari jatuh kursi surau, dan anak nasi sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Selamat hari raya, maaf saya batin, tak sempat beraya dengan tuan-tuan kerana mau pergi pulang orang jauh untuk beraya. InsyaAllah, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan Allah SWT, kita sambung pengajian kita daripada hadis Qudsi. Cuma saya tak ambil daripada kitab kita tu, sebab kita akan pergi jauh sedikit daripada apa yang dibincangkan dalam kitab tu. Walau bagaimanapun, masih lagi tajuk kita tentang hadis Qudsi. Okay? Hadis Qudsi ni adalah hadis yang mana di dalamnya ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita kata Nabi SAW sabda, di dalamnya terdapat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Itu namanya hadis Qudsi. Baik, hadis Qudsi yang kita akan baca dan sama-sama kita bincang pada malam ini adalah berkaitan dengan larangan melakukan kezaliman. Okay? Larangan melakukan kezaliman. Dan hadis Qudsi yang berbunyi, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Yang bermaksud, wahai hamba-Ku. Ini bukan ayat Quran, tuan-tuan. Ini hadis Qudsi. Kalau cari ayat ni tak jumpalah dalam Quran, sebab dia bukan ayat Al-Quran, dia adalah hadis Qudsi. Okey, wahai hamba-Ku, sebenarnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dia kuat dia punya statement di sini. Maknanya dalam hadis ini Allah sendiri mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa melakukan suatu benda yang zalim itu adalah haram ke atas Allah SWT. Jadi Allah melakukan, Allah Ta'ala sendiri bahawa Allah Ta'ala haramkan kezaliman atas diriku. Dalam arti kata lain, mustahil. Antara sifat mustahil Allah Ta'ala ni, mari kita tengok dan berdasarkan kepada hadis Qudsi ini, adalah mustahil Allah Ta'ala itu berlaku zalim terhadap hamba dia. Okay, sebab ini hadis Qudsi dengan jelas mengatakan Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman ke atas diri. Waja'altuhu bainakum muharrama, oleh kerana Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman itu ke atas diri aku, maknanya Allah Ta'ala tak mungkin melakukan kezaliman, maka Allah Ta'ala juga telah mengharamkan kezaliman itu berlaku di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Maka janganlah kamu menzalimi antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan mata Allah SWT, hadis ini boleh dirujuk dalam Sahih Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Jadi hadis ini memang boleh pakai dan boleh dijadikan hujjah bahawa kezaliman itu adalah satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, tuan-tuan mata Allah SWT, seperti mana kita lihat tadi bahawa Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman ke atas diri. Ini bermaksud berdasarkan pada huraian yang diberikan oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahawa Allah SWT suci daripada melakukan kezaliman. Memang Allah Ta'ala tidak akan melakukan kezaliman terhadap hamba-Nya. Walaupun pada pandangan kita kadang-kadang tuan-tuan, ada benda-benda yang pada pandangan kita nampak macam zalim, tapi pada hakikatnya dia tidak zalim. Sebagai contoh mudah kita ambil, kalau orang yang membunuh dalam undang-undang jenayah Islam, maka hukumnya kalau sabit kesalahan adalah dihukum bunuh. Hukum bunuh ni zahirnya nampak macam zalim. Yang zalim bagi siapa? Zalim bagi family lah.
Ya, contohnya si A membunuh si B. Si B dah mati dah. Okey, maka si A sebagai pembunuh ni, kalau sabit kesalahan dia kena bunuh. Maka pada pandangan ahli keluarga si A yang membunuh ni, zalimlah membunuh si A ni walaupun dia salah. Ini pandangan manusia. Okey, ini pandangan manusia bahawa bila bunuh walaupun dia bersalah. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kadang-kadang ya, orang yang bersalah itu, yang orang yang yang bersalah kadang-kadang diberikan layanan lebih hebat daripada victim ataupun mangsa. Kadang-kadang kita tak fikir, orang kata tak apalah, yang dah mati tu matilah, yang hidup ni kenapa nak kacau dia, kenapa nak susah, kenapa nak bunuh dia. Ada orang kata macam tu. Tetapi hukuman bunuh sebenarnya adalah satu bentuk keadilan. Ya, maksudnya kalau si A bunuh si B, maka bila dibunuh, maka ianya adalah satu keadilan buat siapa? Buat mangsa yang dibunuh dan keluarga dia. Itu keadilan. Sebab tu yang baru ni, yang kes yang mabuk yang kes mabuk baru ni, yang yang driver tu, yang motor tu, yang delivery tu, bila mahkamah atau bila AG Chambers bila pejabat puan negara membuat charge dia dengan membunuh dengan tuduhan membunuh, maka ramai yang kecoh. Ramai yang kecoh dan bila kita dengar komen daripada isteri kepada yang si mati itu, maka dia sangat berpuas hati. Sebab apa? Sebab memang nature manusia ni, kalau melibatkan pembunuhan, kematian, dia nak kalau boleh orang yang membunuh itu dihukumnya mati juga. Barulah dia rasa puas hati. Kalau setakat dia masuk penjara sampai dia tak tahu puas hati. Sebab itulah antara hikmah kenapa Allah SWT ia mensyariatkan hukuman qisas ini untuk memadamkan rasa dendam di kalangan ahli keluarga. Sebab kalau zaman dulu tuan-tuan, zaman sebelum kedatangan Islam, kalau sekiranya orang biasa bunuh orang yang ada kedudukan dia, contohnya ketua kaum dibunuh oleh orang biasa. Zaman dulu tuan-tuan, dia tidak saja bunuh orang yang membunuh, dia akan bunuh keluarganya sekali. Bunuh isterinya, bunuh anaknya, bunuh keluarga dia semua. Sebab dia kata tak sepadan dengan ketua itu tadi. Di zaman dulu. So bila datang Islam menghadkan siapa yang membunuh, maka dia sajalah yang akan dikenakan hukuman bunuh. Barulah adil. Okey. Jadi pada pandangan kita ia adalah pada pandangan manusia lah, kadang-kadang bila dikenakan hukuman bunuh dia kata zalim. Sebenarnya tidak zalim kerana itu adalah satu bentuk keadilan. Baik. Dan selain daripada itu juga, bila satu orang dibunuh, apa kesannya? Apabila hukuman qisas dikenakan kepada orang yang membunuh atau orang yang menyebabkan kematian, maka secara umumnya dia akan memberikan kesedaran, peringatan kepada orang lain supaya tidak buat benda yang sama. Itulah maqasidnya hukuman qisas ini. Hukuman qisas ini ada maqasid dia, ada matlamat dia, ada objektif dia, ada rahsia di sebaliknya. Bukan saja Allah Ta'ala nak kenakan hukuman bunuh ni kepada manusia, tak. Kerana nak mengelak manusia daripada melakukan pembunuhan. Sebab kalau berlakunya pembunuhan contohnya, kemudian dikenakan hukuman qisas, kemudian hukuman qisas pula ditayangkan seluruh dunia, masuk dekat Facebook lah, masuk dekat TikTok lah, masuk dekat live televisyen dan sebagainya, dan ditayangkan kepada umum, si fulan telah bersalah membunuh dan dia dikenakan hukuman bunuh dan disebarkan seluas-luasnya, maka pastinya dia akan memberikan kesan yang positif kepada orang lain. Maknanya orang lain akan berfikir banyak kali lah, beribu kali lah. Dia berfikir kalau dia marah macam mana pun, benci macam mana pun, tak suka macam mana pun, dia tak akan membunuh kerana dia tahu akibat daripada pembunuhan tersebut, dia nanti akan juga dibunuh. Hari ini kenapa orang mudah untuk buat jenayah tertentu? Kerana hukuman yang ada, yang ada sekarang ini, kita tahu dan kita yakin tidak boleh menyelesaikan masalah jenayah yang ada. Kerana orang tak takut dengan hukuman yang ada. Yang ada hukuman bunuh asalnya pun dah jadi masukkan hukuman bunuh mandatory dan tak ada beralih. Yang terletak pada hakim kata sesuai kena hukum bunuh, barulah hukum bunuh. Dah tak ada macam itu lagi. Jadi dia semakin ringan hukuman, semakin sukar untuk menghalang manusia daripada melakukan jenayah.
Dia tabiat semula jadi manusia ni dia macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala letak hukuman berat. Macam kita buat contoh mudah lah tuan-tuan. Kalau langgar lampu merah, denda dia RM10. Denda RM10. Langgar lampu merah RM10 je denda dia. Berdiri orang langgar lampu merah, orang tak hirau pun lampu merah tuan-tuan. Rasa selamat jalan. Tapi kenapa orang berhati-hati? Bukan baik sangat pun. Orang yang berhenti lampu merah ni bukan baik sangat tuan-tuan. Tapi dia takut apa? Takut ada kamera ke, takut ada polis ke, takut kena denda. Denda berapa? 300 tuan-tuan. Sebab takut 300 tu lah sebab berat dah 300 ni berat bagi kebanyakan orang berat. Okey, maka oleh kerana berat hukuman itu, maka orang akan berhati-hati. Itulah konsepnya. Dalam Islam kenapa? Dalam Islam hukuman dia berat-berat semua, tak ada yang ringan-ringan. Hukuman bunuh balik. Kalau potong tangan balik. Potong hidung balik. Congkel mata balik tuan-tuan. Itu kisah. Hukuman dalam Islam, keadilan itu. Sebab apa? Sebab nak bagikan pengajaran kepada orang supaya tak buat benda yang sama. Zina, rejam sampai mati kalau dah kahwin. Kalau tak kahwin, otak 100 kali. Contohnya, kalau rompak boleh potong tangan dan kiri secara bersilang. Teruk tuan-tuan hukuman ini. Rompak, sabit kesalahan rompak, potong tangan dan potong kaki kiri secara bersilang. Itu hukuman yang ada dalam Quran. Kenapa berat? Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui manusia ni tabiat semula jadi dia. Kalau buat hukuman ringan-ringan, dia tak peduli. Tak peduli dia. Sebab itulah Allah Ta'ala letakkan hukuman yang sangat berat. Tuan-tuan yang Allah SWT, selain daripada itu juga saya ingin membawa perkara yang berlaku sekarang ni. Semalam pun ada satu dia panggil demo online di kalangan ulama seluruh dunia. Dia mengumpulkan lebih kurang, semalam saya tengok sekali, lebih kurang lebih 600 orang ulama seluruh dunia berkumpul tuan-tuan dalam satu demo. Ada saya share link dia. Tuan Salman kita ada join semalam. Jadi semalam telah berlakunya demo sebab terlalu banyak kezaliman yang dilakukan oleh Israel dekat dekat Palestin tuan-tuan. Kalau kita tengok jumlah korban Palestin daripada tahun 1948 sejak berlakunya penumbuhan negara Israel pada tahun 1948, kemudian lepas tu 1949 berlakunya perang Arab Israel. Total kematian tuan-tuan sejak tahun 1998 sampai sekarang lebih kurang tuan-tuan, sebab dia angka dia ada berbagai-bagai reportnya, lebih kurang 136,000 rakyat Palestin telah pun dibunuh tuan-tuan oleh akibat daripada peperangan, dia dibunuh oleh Zionis Israel. Dalam Nakbah tahun 1948 15,000 meninggal dunia mati. Kemudian di Gaza saja yang terbaru tuan-tuan lebih 70,000 mati. Inilah kezaliman yang dilakukan oleh rejim Israel tuan-tuan. Cuma kalau kita tengok dari segi, kadang-kadang kita tertanya-tanya juga. Kita tahu bahawa di Palestin tu majoriti yang mati adalah umat Islam. Dan mereka adalah pejuang-pejuang yang menegakkan Islam. Mereka, bagi kita, keyakinan kita, mereka berada di pihak yang benar. Tapi kenapa Allah Ta'ala membenarkan ini berlaku? Kita rasa macam, kenapa kezaliman ini dibenarkan oleh Allah SWT? Kenapa Allah Ta'ala tak tolong? Kenapa Allah Ta'ala tak bantu? Sedangkan mereka berada di pihak yang benar. Mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak bantu? Adakah ini satu kezaliman Allah Ta'ala? Mungkin ada orang fikir macam tu. Kenapa Allah Ta'ala biarkan? Pulangi ratus ribu mati tuan-tuan, tapi tak ada pertolongan. Kita bantu, kita kadang-kadang kita ternanti-nanti tuan-tuan. Ternanti-nanti bila lagi akan adanya maknanya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku kalau Iran tembak tu bukan bantuan sebenarnya tuan-tuan. Itu perang antara Iran dengan Israel dengan Amerika. Itu tidak ada kaitan pun dengan pembebasan Palestin tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terkeliru sebab Iran ni tuan-tuan, walaupun ada orang marah lah bila kata Iran ni mana tidak membantu Palestin, sebenarnya tangan mereka berlumuran darah tuan-tuan. Ratusan ribu umat Islam mati dibunuh di Syria tuan-tuan dengan campur tangan Iran. Jadi tuan-tuan kena jangan lupa benda tu. Walaupun kita suka dari satu sudut, Iran tu perang tembak Amerika dan sebagainya, tembak Israel, kita suka dari satu sudut. Tapi jangan kita lupa bahawa apa yang dilakukan oleh Iran sebenarnya
dia ada matlamat tertentu yang nak dicapai. Dia bukan matlamatnya nak bebaskan Palestin, nak bebaskan Aqsa, tak. Dia perang dia pertamanya antaranya ialah dia nak menguasai kawasan Timur Tengah, tuan-tuan. Dan Israel juga sama, mempunyai matlamat yang sama, nak menguasai Timur Tengah, tuan-tuan. Jadi mereka berperang kerana apa? Nak merebut kuasa. Sebenarnya bukan atas alasan untuk membebaskan Palestin dan Aqsa, dan kebetulan sebab Israel serang, maka dia serang balik Israel. Itu matlamat ini. Walaupun kita nampak bagus, kita suka lah. Kita sukalah benda tu berlaku. Israel dia tembak, dia serang, sebab kita suka. Tapi jangan sekali-kali kita menganggap bahawa perjuangan yang dibuat oleh Iran itu perjuangan menegakkan Islam. Bukan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah banyak video-video yang dijelaskan. Walaupun ramai orang marah lah bila kita sebut macam ni. Kan? Dia kata, ni Mossad lah ni. Ni tentera ni, kita ni CIA lah. Bila kita sebut macam tu, dia kata kita menyokong CIA, kita menyokong Mossad. Dia kata kita menyokong Israel. Tak, tuan-tuan, bukan itu maksud dia. Maksudnya, ya, kita suka dengan apa yang berlaku, tetapi kita tidak menyokong Iran, tangan Iran berlumuran darah ratusan ribu umat Islam. Jangan kita lupa, tuan-tuan. Ya, kalau orang pernah buat jahat dengan kita, pernah bunuh anak buah kita, tiba-tiba musuh yang bunuh kita, bunuh anak buah kita, tiba-tiba bunuh musuh kita juga, maka kita pun lupalah segala kesalahan-kesalahan dia. Tak boleh, tuan, macam tu. Baik. Jadi berbalik kepada apa yang berlaku, jadi kita lihat bahawa bila berlakunya pembunuhan tersebut, kita pun merasakan kenapa. Kita akan tertanya nanti, kenapa Allah Ta'ala tak tolong. Yang mati itu pula kanak-kanak, mati orang tua, orang awam yang tak berdosa, yang tidak terlibat dengan perang, mati. Kita mungkin tertanya-tanya, tuan-tuan. Baik. Jadi kita mungkin tertanya-tanya bahawa kenapa Allah Ta'ala biarkan kezaliman itu berlaku. Ya? Sedangkan kita orang Islam berada di pihak yang benar. Okey, jawapannya, adakah Allah Ta'ala zalim? Jawapannya memang Allah Ta'ala, seperti mana kita jelaskan tadi, Allah Ta'ala itu mustahil melakukan kezaliman. Tapi kenapa ianya berlaku? Kenapa Allah Ta'ala seakan-akan kita lihat membiarkan kezaliman itu berlaku? Betul, Allah Ta'ala tidak zalim, tapi kenapa Allah Ta'ala biarkan kezaliman itu berlaku? Okey, sebenarnya kezaliman itu bukan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi datang daripada kezaliman manusia sendiri. Jadi bila manusia melakukan kezaliman, maka kita tidak boleh meletakkan kezaliman itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana manusia telah pun diberikan amaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam kita sebutkan dalam hadis kursi di awal tadi, fala tazalamu, aku haramkan kezaliman itu ke atas diri kamu, dan jangan kamu melakukan kezaliman di antara kamu. Allah Ta'ala dah larang siap-siap, tapi puak-puak mereka ni yang melakukan kezaliman ni masih terus melakukan kezaliman dan melanggar perintah Allah SWT. Maka jangan kita salahkan Allah Ta'ala dan mengatakan Allah Ta'ala zalim. Tak, Allah Ta'ala tidak zalim. Yang zalim adalah manusia yang melanggar larangan daripada Allah SWT. Jadi punca sebenar bukannya daripada Allah SWT, tetapi punca ialah daripada manusia. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan, wala tadlimuna wala tudlamun. Janganlah kamu menzalimi, dan jangan pula kamu dizalimi. Okay, di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan. Jadi kezaliman ini, tuan-tuan dan Allah SWT, ya, dia bukan hanya setakat apa yang kita tengok di luar lah. Ya, kezaliman di antara bunuh-membunuh tu memang itu kezaliman. Ya. Jadi kalau kita tengok kezaliman secara lebih luas, dia meliputi semua benda. Maknanya kezaliman boleh berlaku di antara suami isteri. Suami tidak berlaku adil, maknanya itu zalim lah. Suami tidak memberi nafkah, itu satu kezaliman. Anak ayah, contohnya mendera anak dia, mak mendera anak dia, itu kezaliman. Tak beri nafkah adalah kezaliman, contohnya. Dan majikan yang tidak memberi layanan yang baik kepada pekerja-pekerja dia, itu pun bentuk kezaliman. Kerajaan tak memberikan hak-hak yang sepatutnya diberikan kepada rakyat, itu juga kezaliman. Yang kezaliman dia luas, tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala melarang kita daripada melakukan kezaliman. Baik, yang pertama tadi kita sebutkan bahawa walaupun berlaku satu benda yang kita memang tak suka, kezaliman itu berlaku, contoh yang seperti kita sebutkan di kelas itu, tetapi itu ada pertamanya, kezaliman itu bukan datang daripada Allah SWT, tapi datang daripada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tanya kenapa Allah Ta'ala tak tolong orang yang beriman walaupun mereka di pihak yang benar,
Okey, pertolongan Allah Ta'ala ni boleh datang dalam berbagai-bagai bentuk. Tak semesti datang bila berlaku satu benda, Allah Ta'ala datang. Bila Israel tembak di awal Islam, maka Allah Ta'ala datang hantar burung, api dan sebagainya, hantar pada bencana. Tak, bukan itu cara dia. Sebab kita selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad ni umat yang special yang Allah Ta'ala bagi. Dia tidak macam umat-umat yang terdahulu. Kita tahu umat-umat terdahulu tuan-tuan, bila lakukan jenayah atau melakukan kemaksiatan, Allah Ta'ala terus hukum. Kita pernah cerita tentang bagaimana kaum Bani Israel yang pergi tangkap ikan tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan terus kera dan buruk, dan mati lepas 2-3 hari mati. Ini zaman dulu, zaman Bani Israel dulu tuan-tuan. Zaman-zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu contohnya. Okey? Nabi Nuh contoh, dia tenggelamkan dalam laut. Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, Fir'aun, dia tenggelamkan dalam laut. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ni, zaman umat Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, Allah SWT tidak menghukum manusia dengan jenayah dilakukan walaupun seberat mana jenayah itu dilakukan. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, sangat layaklah kita kata Israel itu dimusnahkan oleh Allah SWT sebab dia membunuh ratusan ribu umat Islam tuan-tuan. Layak sangatlah dengan dosa yang dilakukan. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak hukum mereka? Kenapa tak berikan kemenangan? Sebab cara Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam ini, dia ada datang berbagai-bagai kaedah dan berbagai-bagai cara. Bukan cara yang kita nampak sesuai dengan kita, maka itulah pertolongan sebenar. Tak. Allah Ta'ala menolong manusia dengan cara yang berbeza. Antaranya apa dia tuan-tuan? Dia ada cara langsung dan cara tidak langsung. Contohnya, memberikan kekuatan moral dan kesabaran serta ketabahan. Contoh, dalam semalam ada seorang ulama lah, wanita daripada Palestin. Dia merayu-rayu sangat umat Islam seluruh dunia supaya bangkit bangun, membantu Palestin. Sebab dia memang datang daripada Palestin. Dah terlalu lama dia kata kami menanggung tanggungjawab untuk menjaga Al-Aqsa. Kekuatan kami adalah Masjid Al-Aqsa. Yang membuatkan kami terus berjuang kerana kami nak Al-Aqsa dibebaskan. Merayu dia kepada seluruh umat Islam, buatlah sesuatu yang boleh membebaskan Al-Aqsa. Hari ini tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa ditutup lebih daripada 1 bulan berturut-turut tuan-tuan. Sejak bulan puasa tak buka-buka. Tak boleh nak puasa, tak boleh nak beribadah di dalam. Tak boleh, tutup terus. Walaupun pernah ditutup sebelum ni, tak pernah sebelum ni disebutkan dalam seminar semalam, dalam demo semalam, tak pernah ditutup lebih daripada 3 hari macam tu. 3 hari dibuka, 3 hari dia buka. Hari Jumaat dia biarkan dia pergi solat. Sekarang dia langsung tak ada. Sejak daripada bulan puasa itu sampai sekarang masih lagi belum ditutup. Sebab itulah semalam demo tersebut disebut Al-Aqsa Yastaghith. Al-Aqsa dia asal merintih, meminta, merayu umat Islam untuk datang membebaskan dia. Tuan-tuan Allah SWT, mereka berjuang begitu hebat tuan-tuan, mewakili umat Islam seluruh dunia, mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Sebab kita berjuang macam kita ni, apa yang kita boleh buat? Kalau cerita pasal duit bantuan banyak kita telah pun hantar ke Palestin. Kalau Allah Ta'ala tanya apakah sumbangan kamu untuk membebaskan Al-Aqsa, apa boleh kita jawab? Berapa banyak? Berapa ribu kita hantar untuk membebaskan Al-Aqsa? Berapa banyak tenaga kita buat untuk membebaskan Al-Aqsa? Al-Aqsa itu kewajipan kita umat Islam untuk dibebaskan. Tapi yang berjuang sekarang ni cuma rakyat di Palestin saja. Itulah kelemahan kita tuan-tuan. Jadi apa yang boleh kita buat sekurang-kurangnya tuan-tuan, kalau kita ada duit lebih, hantarlah ke sana. Okey. Kalau tak ada lebih pun carilah supaya dia ada lebih. Kemudian jangan lupa doa. Sama doa persendirian atau doa dalam solat dan sebagainya. Doa bangun malam berdoa supaya Allah Ta'ala maknanya menyelamatkan, membebaskan Al-Aqsa dan juga Palestin. Itu tanggungjawab kita. Jadi mereka yang berjuang itu Allah Ta'ala berikan kekuatan moral, semangat. Semangat juang itu sangat tinggi tuan-tuan. Sebab hari-hari ada saja yang dibunuh. Untuk apa tu? Mereka berjuang untuk apa tuan-tuan? Untuk membebaskan Al-Aqsa. Sebab itu adalah merupakan kiblat kita yang pertama tuan-tuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, di antara bantuan yang Allah Ta'ala bagi
Allah Ta'ala memberikan keberanian yang luar biasa. Ini juga adalah bantuan. Bayangkan kalau umat Islam pengecut semua, penakut semua, tak berani berperang semua, ya, seluruh dunia Islam akan ditakluk oleh orang yang bukan Islam, ya, yang berakus untuk meluaskan kuasa mereka. Tapi umat Islam, kita tengok di Gaza saja, walaupun puluhan ribu mati syahid, mereka tetap berjuang, tuan-tuan. Kalau contohnya masih lagi tak ada ceasefire, tuan-tuan, tak ada, maknanya tak berhenti berperang, mereka masih lagi berjuang, masih lagi berperang. Mati-matilah. Sebab bagi mereka kematian itu bukan kekalahan, ya? Kematian itu adalah satu kemenangan. Sebab bagi mereka mati itu syahid. Syahid itu adalah satu bentuk kemenangan yang kekal abadi di akhirat. Ini semangat dia, semangat juang sangat luar biasa, tuan-tuan. Orang Palestin, siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Keberanian yang sangat luar biasa. Kalau kita tengok video, tuan-tuan, memang melomang kita, tuan-tuan, tengok macam mana dia boleh bawa bom tu, bergejar, letak dekat bawah tank tu, meletup. Berani, tuan-tuan. Kereta kebal tu, kan? Tapi keberanian, siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Keberanian itu Allah Ta'ala yang bagi. Sebab tu perjuangan dekat Palestin ni, khususnya di Gaza, itu berterusan sampai hari ini, ya, kerana semangat perjuangan, keyakinan dia bahawa iman nas wa iman syahadah, dua je pilihan. Dalam perjuangan kita menegakkan Islam ni, dua je, sama ada Allah Ta'ala berikan kemenangan di dunia ini atau syahadah, mati syahid di jalan Allah Ta'ala dan terus masuk syurga. Itu ganjaran bagi orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, ya. Dan selain daripada juga, bantuan Allah Ta'ala beri juga dalam bentuk ganjaran akhirat. Inilah keyakinan yang ada pada pejuang semua. Walaupun mereka berhadapan dengan pembunuhan, ujian dan sebagainya, tapi mereka berada di peringkat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Yang mati dia mati syahid, ya, kalau dia masih hidup, dia orang tak kenal dia, orang tak pandang dia, dan mungkin hidup dalam keadaan kemiskinan dan sebagainya. Tapi bila mati syahid, darjat dia terus meningkat tinggi di sisi Allah SWT. Macam VIP lah, tuan-tuan. Dunia orang tak pandang, tapi akhirat Allah Ta'ala pandang, diletakkan di tempat yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Sebab itulah hadis Nabi Allah SAW menyebutkan, bahawa siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid, dan Allah Ta'ala mengampuni dosanya serta memberinya syurga. Masya Allah, jadi itu dia punya balasan. Sebab itulah kita tengok kehebatan umat Islam hari ini yang berjuang kerana semangat mereka, keyakinan mereka tentang balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak takut mati. Itulah yang menjadi kekuatan. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiga, kenapa Allah Ta'ala tidak terus memberikan kemenangan kepada umat Islam? Kerana Allah Ta'ala memang jadikan manusia ini untuk diuji, tuan-tuan, untuk kita diuji. Dalam ayat yang biasa kita dengar, tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah ini, Allah Ta'ala menyebutkan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Supaya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Dalam kehidupan kita ni akan ada masa kita sangat takut. Kalau kita ni jarang-jarang berada ketakutan. Tapi kalau orang yang contohnya, ya, di Palestin tu, mereka sentiasa berada dalam ketakutan. Bila-bila masa saja pihak Israel boleh datang ke rumah, tangkap, bawa pergi, kamu dah hilang. Dan yang terbaru pula, yang kita baru dengar, tuan-tuan, beberapa minggu lepas, Knesset Israel ni, maknanya Parlimen Israel telah meluluskan satu undang-undang baru, tuan-tuan. Apa dia undang-undang? Orang yang ditangkap oleh Israel ni boleh dikenakan hukuman bunuh, tuan-tuan. Ini hukuman yang sangat zalim, tuan-tuan. Tapi inilah dia punya keadaan kehidupan mereka di sana. Sentiasa diuji oleh Allah SWT dengan ketakutan, dengan kelaparan. Berapa lama mereka tak boleh makan, tuan-tuan. Ada setengah tu makan rumput, makan macam-macam benda, tuan-tuan. Makan makai pun ada, kan tak ada benda nak makan. Mereka bukan tak ada duit, ada. Kalau sebelum kita tengok, sebelum berlakunya perang, sebahagian mereka sangat kaya, tuan-tuan. Pembangunan bagus kat Gaza. Dia punya ekonomi berjalan yang baik. Tapi bila sekatan-sekatan nak masuk, makanan tak boleh nak masuk, semua jenis bahan bangunan pun tak boleh, semua minyak tak boleh nak masuk, mereka terpaksa bergelap dan sebagainya. Maka ini cabaran dan cobaan yang mereka terus menerus menghadapinya, tuan-tuan.
Jadi kalau kita baca ayat ini tak banyak sangat kena dekat kita tuan-tuan. Tapi banyak kena kepada mereka yang berada dekat Palestin saja. Walaqsi minal awal, kurang harta. Hilang harta, kadang-kadang jatuh bankrupt, rugi, kena curi, kena scam dan sebagainya. Ini semua cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal anfus, kematian. Kalau kita tengok ada ratusan ribu yang mati dekat Palestin, dan kita juga berhadapan dengan kematian. Mak ayah kita mungkin meninggal dunia, kemudian kita pula satu hari akan meninggal dunia, anak-anak akan sedih, isteri kita mungkin akan sedih untuk seketika. Contohnya kan, itu semua adalah cabaran daripada Allah SWT. Wasamarat. Kalau kita tanam buah-buahan, kadang-kadang buah-buahan tak menjadi. Tanam padi kena makan dekat musuh. Kadang-kadang datang banjir, tenggelam padi, tak ada hasil. Itu semuanya adalah cabaran daripada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala sebut di hujung ayat ini, wabashiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar, kerana orang yang sabar ni balasannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sabar ni tuan-tuan, cakap senang tapi nak buat payah. Nak buat payah. Tuan-tuan cakap ceramah ni senang kan, sabar kan. Saya pernah berjumpa satu orang tuan-tuan, kaunselor. Kaunselor. Dia bagi nasihat kepada pelajar-pelajar ni dekat universiti dululah. Dia bagi nasihat, pelajar ada masalah, dia bagi nasihat, bagi motivasi, sabar kan. Tiba-tiba satu hari dia telefon saya. Doktor ni tolong, saya ada masalah. Saya stres kan. Dia ada masalah. Daripada kaunselor kaunselor pun dia kena minta tolong orang juga. Dia tak boleh nak counsel diri dia sendiri. Tak boleh nak nasihatkan diri sendiri. Dia perlukan orang lain untuk nasihat. Itu kaunselor. Dia punya teori-teori kaunseling sangat hebat untuk memberikan keyakinan pada orang untuk berlaku sabar. Tapi bila nak sabar sendiri, payah tuan-tuan. Dan kisah yang selalu kita sebutkan juga ialah kisah macam mana seorang wanita yang baru kematian suami dia. Yang baru kematian suami dia duduk atas kubur, merintih-rintih, menangis-nangis. Orang Arab ni kalau dia sedih tuan-tuan, dia tapar-tapar muka, cakap-cakap muka tuan-tuan. Dia teruk bukan macam kita nangis-nangis lah. Tak ada beratak lebih-lebih kan. Tapi dia tak. Jadi bila dapat, bila Rasulullah tengok dia menangis-nangis, merintih-rintih atas kubur, kenapa risau asal pun tegur lah. Wahai wanita, sabarlah. Maka dia pun marah dengan Nabi. Dia tak tahu tu Nabi kamu senang lah cakap, sebab benda ni tak kena dekat kamu. Tapi dia tak tahu tu Nabi kan. Tapi bila lepas itu diberitahu oleh sahabat bahawa yang menegur wanita tersebut adalah Nabi SAW, maka perempuan tu terkejut besar lah. So dia pun pergi terus jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku minta maaf, aku tak tahu. Aku tak tahu bahawa tadi yang menegur tu adalah kamu. Kalau tidak, aku tak akan cakap macam tu. Ya Rasulullah. Ini adab sahabat lah kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata kepada dia, Nabi kata, innama sabru inna sadamatil ula. Kesabaran yang perlu kamu lakukan ialah semasa mula-mula kamu ditimpa masalah. Dia mula-mula kalau kita contoh, tiba-tiba satu hari kita dapat berita ayah kita meninggal. Masa tu sedih lah. Tapi lepas 2 tahun, 3 tahun, sedih tu dah semakin hilang. So bila nak sabar, masuk mula-mula kena. Kata Nabi SAW, yang sangat perlukan kesabaran dalam apa saja cabaran. Baik. Kemudian selain daripada itu juga tuan-tuan Allah SWT, kenapa Allah Ta'ala terus menduga, kenapa Allah Ta'ala tak terus beri kemenangan kepada umat Islam walaupun umat Islam berada di pihak yang benar? Kerana ia selain daripada kita sebut tadi sebagai ujian, dia adalah juga untuk satu kaedah bagaimana Allah SWT mengangkat darjat dan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebenarnya nak angkat ujian. Seorang mukmin itu diuji oleh Allah Ta'ala untuk apa dia? Untuk mengangkat darjatnya. Kemudian sebab kita tahu darjat seseorang itu tidak akan kita dapat lihat kecuali setelah melalui kesabaran ataupun di tengah kezaliman. Kita nak tahu contohnya hari ini tuan-tuan, kita nak tahu pelajar itu bagus ke tak, dia kena lalu ujian. Lalu ujian SPM, kita tengok ni kan, alhamdulillah ramai juga yang berjaya dengan cemerlang, alhamdulillah. Itu semua ujian. Jadi kalau tak ada pressure, macam mana kita nak uji kan? Sebab sama juga dalam keadaan kehidupan kita hari ini. Kita mahu nak uji lepas satu dengan kesakitannya, dengan kemiskinannya, dengan tekanan jiwanya, dengan masalah ekonominya, masalah globalnya, masalah minyak naiknya. Diesel berapa sekarang ni? RM6
RM6 tuan-tuan. RM6 dah naik tuan-tuan. Dulu kita semua nak dengar awang-awang dulu suka pakai diesel sebab diesel murah dululah kata bertiga dulu kan. Sekarang diesel lebih mahal daripada petrol kan. Jadi itu semua adalah cabaran daripada Allah SWT, dan bila Allah Taala maknanya berikan kita cabaran-cabaran, maka tak ada pilihan, kita kena sabar. Sebab ini semua adalah perancangan Allah SWT. Jangan kita melihat kepada ini sebab perang ni. Tak, itu asbab-asbab kecil je sebenarnya. Allah SWT sebenarnya nak menguji kita dan datangkan asbab perang, maka setelah Hormuz ditutup, maka minyak naik. Sebenarnya itu sebahagian saja. Yang sebenarnya Allah Ta'ala memang nak uji kita, umat Islam khususnya dan umat manusia seluruhnya, sama ada mereka itu sabar atau tak dengan ujian. Jadi kita tengok, jangan tengok dari sudut apa yang luar tu, tengok bagaimana Allah Ta'ala nak menguji kita. So sebab itulah tidak betul dan tidak tepat untuk kita blame orang situ, orang ini punca, orang ni lah yang menyebabkan kita berada masa. Tak, semuanya datang daripada Allah SWT, dan Allah Ta'ala memang nak uji kita tuan-tuan. Dan kita bila berada dalam ujian ini, maka bersabarlah, kata Nabi SAW, kerana sabar itu adalah as-sabru, innama sabru minal iman. Kerana sabar itu sebahagian daripada sifat orang yang beriman. So jangan mudah melata, jangan mudah nak kutuk sana kutuk sini, maki sana maki sini, sebab ini semuanya perancangan daripada Allah SWT untuk menguji kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, Allah SWT mudah-mudahan sikap sebanyak perkongsian kita memberikan kita sedikit peringatan, dan khususnya yang berlaku di Palestin tuan-tuan, jangan lupa untuk terus kita berdoa dan salurkan bantuan kepada mana-mana NGO yang dipercayai. Jangan beri sembarangan tuan-tuan, sebab ramai orang ambil kesempatan bila ada musibah-musibah tertentu, maka ada orang ambil kesempatan. Jadi berilah bantuan sekadar kita mampu, dan jangan lupa untuk berdoa untuk sama-sama kita di Palestin tuan-tuan. Itu saja perkongsian kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Baik, kepada Allah SWT yang Maha Kurang adalah kama saya tak mahu dunia. Qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.